cakap pasal bankrupt nak tanya sikit lah. Kalau kita berhutang yang ramai-ramai orang lah. Yang ni hutang 30,000, yang ni hutang 10,000, yang ni hutang 15,000. Adakah creditors ni semua boleh, jom kita combine macam Voltron? Tak boleh. Dia tak boleh combine hutang. Dia mesti satu hutang. Okay, maksud abang kalau dia 15,000, semua-semua kumpul jadikan 100,000, 60,000, tak boleh. Tak dia stand alone. Kalau bank yang sama pun tak boleh? Kalau bank yang sama pun tak boleh sebab dia tengok pada subject matter. Meaning hutang lain. Satu hutang rumah, satu hutang meter. Tak boleh Okay, faham. So 30k kan, dia punya threshold tak sampai sebab credit petition tak boleh nak combine for two subject matter berbeza. Okay. Dia mestilah satu agreement. Yang satu berapa value dia. Adakah hutang-hutang ni termasuk sekali dengan bunga ataupun profit yang di-charge sekali? Bila dah habis apa semua, kita sebagai creditor yang pemberi hutang ni kena tuliskan kat situ up to the date of the judgment tu berapa interest yang dia kira dan harga penuh dia. Sebab hutang kalau tak dibayar akan accumulate. In fact, selagi ada hutang tu akan accumulate. So bankruptcy ni matikan benda tu kan. So bila dah matikan, masa dalam nak bagi order tu, you dah kena state dah at the prediction of interest plus dengan principal berapa you kena nyatakan, you kena present lah.